Mana tempat simpan yang terbaik? Dekat tabung haji ke, dekat ASB ke, ataupun simpan dalam tok emas? Yang pertama kita kena tahu apa fungsi tabung haji. Yang pertama sekali untuk simpan duit lah. Rendah risiko, kita dapat dividen setahunan. Jadi lebih selamat simpan duit dalam tabung haji ni berbanding simpan dekat rumah lah. Jadi tabung haji ni sesuai untuk jangka pendek. Dan kita boleh letak duit sinking fund dalam ni. Contohnya perbelanjaan tahunan kita. Untuk road tax kereta, untuk kos raya, kos anak ke sekolah, kita boleh letak dalam ni. Rendah risiko. Dekat tabung haji ataupun ASB lebih kurang lah, sama saja dalam bentuk duit. Dan emas pula terbaik untuk simpanan 2 tahun dan ke atas. Nilai emas ni lebih terjamin berbanding duit kalau untuk 2 tahun ke atas. Duit ada dividen betul, tapi dividen tahunan tak dapat cover dengan inflasinya, dengan duit makin kecilnya. Tapi simpan emas tak perlu serabut dengan kenaikan harga barang, sebab emas ni fungsi dia mengekalkan kuasa beli. Sebab tu yang ada planning nak beli rumah ke, nak berkahwin ke, simpan dalam bentuk emas. Dan emas ni tak sesuai untuk jangka pendek sebab harga emas dia ada turun naik. 2 tahun ke atas baru kita untung kalau emas public gold lah. Dan untung emas ni sebenarnya bagi mereka yang fokus tambah gram, sebab yang untungnya nanti dah naik harga emas, dia ada banyak kepingan emas. Berbanding yang dia ada satu keping saja. Yang muda-muda tu buka lah 2 akaun at least. Tabung haji untuk kecemasan, untuk jangka pendek, emas untuk jangka panjang, 2 tahun ke atas. Nak menabung emas dengan cara yang paling mudah, buka akaun Mas Gap dekat saya punya bio tu ada step by step.